Assalamualaikum guys, welcome back to my channel Arif Barin. So hari ni saya nak tunjukkan tujuan utama saya datang dekat Japan ni. Dah ready lah. Kenapa? Nak tahu? Jom saya tunjukkan. So saya masih berada dekat sini. Lagi seminggu kita akan balik. So kita dah sampai tujuan utama kenapa kita berada di sini. Jom. So guys, dah ready? Honda NSX kan? Disebabkan dia lah saya datang dekat Jepun. Kita ada event 10 hari bulan 1 Honda Nation dekat Sepang. So kereta ni totally memang sangat-sangat cantik, berpuas hati. So kita dah boleh ship dekat Malaysia. So this is the best car. So guys, memang cantik Honda NSX. So kereta ni kita akan bawa balik ke Malaysia. Maybe dalam next week kita akan ship. Sempat untuk event Honda Nation dekat Sepang nanti. So guys, Alhamdulillah kita berjaya dapat satu unit Honda NSX. Kereta tahun 1990. So sekarang dia punya usia 35 tahun. Tapi dia punya condition yang sangat-sangat cantik. So kereta ni saya akan bawa balik ke Malaysia next week. Kita dah settle semua agreement and then tinggal untuk kita ship ke Malaysia saja. So sempatlah kereta ni akan berada di Honda Nation Sepang. Okay, sempat akan berada di Sepang pada 10 hari bulan 1. So kalau nampak kereta ni, Alhamdulillah ECW dah beli. Kita akan bawa balik ke Malaysia. Walaupun hujan tak apa, saya buat juga video. Kita look around kat sini. Jim, exhaust sebatang Jim. Exhaust sebatang. Memang ikut tema exhaust sebatang. Sama macam FK saya lah, exhaust sebatang. So kereta ni ada beberapa perkara yang kita akan buat. Maybe kita kena clearkan balik warna putih kat belakang tu. And then depan tu kita nak letak PPF bagi dia, kita protect dia punya color, dia punya condition front bumper tu. So kalau kita tengok dia punya lampu pun lawa. Aduh, hujan lah Jim. So dekat sini dah ada carbon fiber. Ni engine dia 3.0. okay. Dia punya engine. Jom kita tengok dekat bahagian dalam interior. Seat dia, saya yang 77 kilo pun agak sempit. Bukan sempit lah, tapi pada saya ngam-ngam. Sebab dia adalah performance bucket seat Recaro. Tengok, inilah tujuan utama saya datang dekat sini. Kereta tahun 1990, tapi dia punya condition, Masya Allah, lawa gila. So saya percaya dekat Malaysia ada. Dekat Malaysia ada, tapi tak banyak. Okay, nak telefon bos ke? Telefon bos je. Kita telefon jap. Hujan-hujan ni tak apa. Hujan. Sekejap, kita nak telefon bos. Bos hantar kita dekat Jepun untuk tengok NSX ni. Sekejap, cepat, telefon bos. Hujan ni Jim. Jauh kita datang ni. Tidak bos, video call. Boleh. Aku tapi dah lama. Mana? Aku ada discussion ni. Okay. Mana gambar bos? Dia tak angkat ni. Sekejap. Hujan lah pula Jim. Tak apa, kita bawa masuk dalam sekejap lagi. Kita tunggu bos angkat. Oh, handsome. Bos, saya rasa kereta ni kita kena bawa balik lah bos. Okey, kalau kena bawa balik kita belilah terus. Confirm. Boleh. Setuju. Sebab kereta ni serius. To be honestly, lawa. Walaupun kereta ni dah 35 tahun, dia punya condition marvelous. Yes. Boleh. Kita beli, kalau kita apply P-Classing, kita ship lah. So sempat untuk Honda Nation 10 bulan 1. Sempat. Kita harap kita sempat dekat Honda Nation nanti. Kita first
event yang kita akan join Honda Nation. Siapa-siapa nak menang FL5, boleh beli baju dekat page ECW dengan Honda Nation untuk mendapat sambutan bertuah sebiji FL5. So bos, tugas saya dekat Jepun dah selesai. So saya puas hati dengan kondisi kereta ni. Alhamdulillah. Walaupun sekarang tengah hujan ni, kita tengah duduk dalam hujan ni. Ya, kau dah test drive ke? Kita dah bawa. So kejap lagi saya akan bawa ronda dekat Yokohama. Okey, boleh. So bos, make sure kereta ni bawa balik bos. Memang tip top. Ngam. Alright. Okey, Assalamualaikum bos. So lawas shoot. Memang lawas shoot. Tak tahu nak cakap apa Jim. Tak tahu nak Tak tahu nak cakap apa lah. Benda dah ada kat depan. Sebab kalau korang peminat kereta JDM, bila tengok kereta ni dekat depan mata, subhanallah. Mungkin ada yang tak minat sebab ni adalah kereta lama. Tapi kepada peminat JDM, dia tahu untuk menilai kereta Honda NSX ni. So bos dah setuju. Kejap lagi transfer payment. Ngam. Actually kita dah booking awal-awal lah pun. So guys, kita nak masuk parking kereta ni. Siapa nak tengok lebih-lebih nanti, jangan lupa datang dekat Malaysia. Jim tengok belakang. Ini belakang ni ada orang tengok. Kau request saya cat tadi. Kejap. Uish, lawa asyik kereta ni. Tapi steering dia berat. It's okay? Full. Sangat-sangatlah luwut dah kereta ni. Okay, jom. Tengok bahagian depan pula. Berat gila steering kereta ni. Sekejap pusing sebelah tangan pula. Syahdu lah. Kereta ni kita akan bawa pergi event satu Malaysia nanti, okey? Siapa nak tengok kereta ni, saya akan bawa pergi event satu Malaysia nanti. Right, saya nak masuk parking kejap So guys, alhamdulillah selesai tugasan saya dekat Jepun yang sebenar disebabkan dia Honda NSX ni. So saya dah kata okey, bos pun dah kata okey, kita akan bawa balik ke Malaysia. So kita tunggu kereta ni sampai bulan depan dan kereta ni akan berada di Honda Nation. Macam saya kata, banyak kali saya ulang, Honda Nation. Oh ni dia nak start R35 T-Spec Limited Edition 2022. Okey, beli. Pastikan This is my favorite car. Yeah. It's my weekend car. Your weekend car? Kereta weekend dia. T-Spec guys. T-Spec. Color dia cantik. How many unit this T-Spec in Japan? This one is limited to 500. Limited 500 unit. All over the world. For all the world? All over the world, yeah. Ni bahagian dalam dia. Ada tag T-Spec lagi kat sini. Berapa mileage kereta ni? Mileage kereta ni baru 6,000 km. 6,000 km only. Brand new 6,000 kilometers. Brand new? Brand new. You buy this brand new? Yeah, brand new, Zero zero mileage. mileage guys dia beli. Brand new. So we only use this for 6,000 kilometers. So guys, saya sekarang berada di Yokohama Ocean. Kita sambung video tadi. Yang menarik kat belakang saya ni ada beberapa unit Maybachs. And then
Dekat sini ada Ferrari and Porsche, ada all model Ferrari and Porsche dekat sini. Jeep ni pun rare juga ni. Okay, jom kita tengok kereta-kereta lain sebelum hari dah nak gelap. Ni sekejap je kita nak sambung video daripada tadi. Maybach ni kalau ada request kita bawa balik Malaysia, tak ada masalah pun. Dan dekat belakang sana ada Audi RS3 yang new facelift punya. Porsche lagi, tapi kat sini dia tak banyak sangat macam dekat Nagoya sebelum ni. Gang, next ada Feledy 2024. So sebelah ni R35 model lama. Yang Feledy 2024 ni dia punya mileage baru 4000, grade 5A kat situ, okay. So kereta ni akan di auction kan hari ni dekat Yokohama. So dia ada public transport semua ada kat sini. G-Wagon banyak. Dah nak gelap lah guys hari ni. Cepat, sekarang baru pukul 4 lebih. So jom kita tengok kereta apa lagi yang ada kat sini. Macam biasa lah, Alphard, Velfire semua biasa banyak. Gang, saya jumpa satu spesies rare dekat Jepun ni, Toyota Corolla GR. Lawa ni, color grey. Exhaust 3 tip. So ini antara model yang hatchback favourite saya. Kalau tambah spoiler dah cantik. Yang paling cun lagi kereta ni, okay, yang paling cun lagi dekat kereta ni, korang tengok dia punya mileage berapa. 37 km, grade S, super light new. Cantik gila ni. So kereta ni dah ada dah dekat Malaysia, dah ada yang bawa masuk. Okay, so kita cuba tengok kereta ni kalau kita boleh bawa masuk kat Malaysia. So mileage dia kat sini apa tu, barulah 38 km. Baru gila je. Keluar daripada showroom terus datang jual. GR Auto. Kalau berminat bagi tahu saya boleh adjust untuk kereta ni bawa balik ke Malaysia. Lawa, memang lawa. km only. This one. Brand new. So guys, berakhirlah sudah projek saya di Jepun yang sebenar. So thank you for watching. Thank you support Arif Warin. InsyaAllah kalau ada rezeki kita datang lagi dekat Jepun, kita pilih lagi kereta kat sini. So saya harap korang berpuas hati dengan servis yang saya berikan. Korang berpuas hati untuk membeli kereta dengan saya. Sebab apa? Sebab saya sendiri pergi dekat Jepun ni untuk pilih kereta. So macam biasa, nak beli kereta jangan segan silu, deal dengan Arif Warin. Kalau kereta tu saya kata okey, akan okey. Kalau kereta tu saya kata abang tukar kereta lain abang, tak ngam. So bermakna kereta tu tidak menepati piawaian kepuasan saya. Alhamdulillah. So banyak hari lagi saya akan berada dekat Jepun. Cuma tugasan saya dah selesai. Kita jumpa next video dekat Malaysia insyaAllah. Maybe kalau ada konten dekat Jepun saya akan upload. Okay. Assalamualaikum.